Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, geng. Welcome back to my channel, Udang Kopi. Right, so ada barang baru sampai untuk kita punya kayak fishing. Right, so kita nak review sikit barang yang datang ini. Yang pertama, kita punya bateri lah. Okay, bateri ni 12.8 volt, 120 Ah lah. Okay. So bateri ni bateri LiPo. Right. So dia punya berat bateri ni lebih kurang 14 kilo lah, yang berat lah. Okay. Besar dan berat lah untuk kegunaan thruster atau motor kayak. Okay. So restornya dalam motor kayak ni ataupun thruster, yang ni dia punya spek 65 lb tak silap saya. Okay. Cuma yang ni dia untuk kayak model GT. Untuk saya pakai kayak MNG M2, so dia kena modifikasi sikit, tapi dia dah siap datang dengan dia punya tapak lah. Okay. So tapak ni kita kena pasang pada kayak dan ada kerja-kerja modifikasi sikit lah. Alright. Lepas tu yang ni dia punya controller lah, controller speed kelajuan thruster motor ni. Okay. So kalau ke depan, lajulah ke depan. Nak undur reverse, kita pusing ke belakang. Right. Lepas tu ada datang file dengan propeller lah. Propeller dia material dia plastik keras lah. Okey, sebelum tu kita nak test dulu lah. Okay, motor baru sampai ni, kita test dulu. Okey, dari 3 kabel. Okay, merah untuk positif, hitam negatif, dan satu lagi warna hitam ni untuk disambung kepada controller lah. Okay. So cara dia ada 3 pin kat sini. 3 pin ni kita masukkan ikut slot tu, kemudian kita pusing. Okay. So nanti untuk lebih kemas safety, kita kena balut sini lah, supaya tak mudah masuk air. Okay, ni dia punya safety sphere lah, sama macam enjin sangkut juga lah. Kalau cabut, magnet ni dia cabut, okay, so automatic motor akan mati lah, sama macam konsep sistem keselamatan enjin sangkut lah. Okay, dah sambung positif, negatif. Lepas tu try ni controller dia depan, tengok berpusing tak motor dah depan. Okey, boleh dengar. Okey, makin laju depan. Okey, habis sikit lah. Okey, slow. Okey, daripada ada bunyi ketak, bunyi controller. Okey, try reverse, pusing ke belakang. Okey. Okey. Ngam. Alright. So function. Dia punya motor elok function. Nanti baru kita pasang dia punya propeller lah. Okey geng. So sekarang ni kita nak buka dulu dia punya tapak original ni. Pakai Renki saiz 3. Okey, kita buka dulu.
Okey, kita dah cabut dia punya bracket. Ni tapak untuk kayak model GT ya. Okay, so dia akan masuk dekat punya slot lah. Untuk kayak MAG ni dia tak boleh pakai, so kena modi sikit lah. Tapi dia dah datang siap dengan tapak lah. So tapak ni material dia plastik, dia print pakai 3D printer. Okay, cantik lah material dia kemas dapat. Okay, quality dia punya ketebalan pun bertahan tebal, so nampak kokoh lah. Okay, macam tu, macam ni nampak macam pelik ni, macam ni kot. Alright, so kabel ni kena masuk dalam. Okay, masuk dalam dan satu, dua, negatif. Kita tahu ini kabel untuk controller. Okey, sudah selesai untuk besarkan lubang ni. Okay, ngam lah untuk masukkan nut yang baru ni, lebih besar. Okey, yang dua biji ni dah settle dah. So yang lubang center untuk pegang ni kena besarkan juga lubang lah. So cuma ni kena hati-hati sebab tengah-tengah ni ada kabel, tu yang agak berisiko sikit nak buat dia. Okey, siap pun modifikasi pasang tapak. Oh, ada cop karau. Ini dia print pakai printer 3D. Okay, so cantik, nampak macam original lah. Ngam. Okay, so lepas tu kita kena pasang dekat tapak dia. Okey, dah siap tapak lubang. Kita masuk nut dia, kemudian kita masukkan tapak 6. Jadi pun lubang dah lari, adjust sikit. Okey, dah siap pasang tapak dia. Okey, ada 4 skru Okey, ada 4 skru. 2 di kanan. So macam ni lah dia punya kedudukan dia. Okey, masuk dekat kayak. Okey. So sekarang ni apa yang kita nak buat? Kita buat lagi satu lubang untuk masukkan kabel ni. Okey, lubang dah siap tembuk. Lepas tu kabel ni kita masuk dalam ni. Okey,
Okey, sekarang ni dah siap semua wiring. Nak pasang tu, sekarang ni kita nak pasang dia punya propeller. Okay. So hati-hati nak buka supaya dia punya pin ni tak tercabut lah. Okey, yang pin ni masuk dekat ada lubang dia. Ni nampak yang tu. So dia bukan macam kipas angin lah. Okey, untuk tahan dia punya propeller, ni slot dia. Masuk dekat ni slot dia. Alright. Okey, kemudian kita kunci dia dengan nut skru ni. Okey, ni saiz 14. Okey, kedudukan dia kat sini lah, kat tengah ni. Okey, masuk ke tengah ni. Okey, situ. Dan kabel ni kita akan sambung ke bateri lah. Bateri kita isi kat belakang. Okey, so kita dah connect bahagian belakang ni untuk bateri ya. Okay. So bateri LiPo 120 Ah. Okey, ini controller. Tengok motor kat bawah. Dia punya propeller. Okey, so tu propeller kat bawah. Gelap sikit yang malam. Okey, try on. Dia punya controller dia. Okey. Propeller dia gerak. Okey, stop. Okey, top speed. Off. Reverse. Stop. 6. So ini jadilah pemasangan kita. Right. So lepas tu kita kena masking dah. Saya akan beli tu apa ni, flexible punya wiring untuk bungkus lah punya kabel-kabel ni. Sebab kita main dengan air. Satu lagi saya kena cari satu box lah untuk isi bateri ni. Ini terdedah ni, terdedah dengan air bahaya lah. So akan cari satu box waterproof untuk letakkan bateri dalam tu. Alright, siap pemasangan thruster untuk kayak fishing model MAG M2. Alright, terima kasih telah sampai ke penghujung video. Kepada yang berminat untuk dapatkan thruster ni dan juga bateri, bolehlah WhatsApp saja nombor yang tertera di bawah lah. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.